Menara KL simple. Saya sini adalah bekas kaki tangan. Dia sebenarnya tak ada isu tentang penganiayaan dan sebagainya. Lepas satu-satu isu puak pembangkang cuba nak mainkan. Dari sepanjang Ramadan sampai nak masuk dah seminggu kita berhari raya di bulan Syawal. Tak menang tangan. Bertali arus mereka korek dan hentak. Tapi semuanya penuh dengan tipu daya, fitnah dan adu domba yang sudah tentu hanyalah berniat jahat semata-mata. Macam contoh kes Menara Kuala Lumpur ni lah. Puak pembangkang sibuk mainkan naratif yang kononnya kerajaan dah bagi tender pengurusan kat syarikat Nan Bumiputra. Cerita besar kita nak cakap, okey? Orang kata apa, Khomeini versus orang-orang kita. Saya dapat tahu ada cerita menarik malam ni. Fahmi Fadzil, kerajaan dan anak syarikat Lim Siong Hai, Capital Berhad disaman RM1 bilion oleh syarikat Hydro Shop. Hydro Shop ni adalah orang kita, guys. Hydro Shop ni orang kita, guys. So, anda nampak ke mana ia nak pergi ni? Saya hairannya macam mana tender yang valid, legit, yang telah di-awardkan kepada mana-mana company yang telah menang tender boleh di-overtake oleh company lain. Di mana? Apa asas untuk ketepikan tender yang telah dimenang tersebut? Mereka buat naratif yang akhirnya Menara KL dah jadi milik China. Kerajaan Madani buat keputusan batalkan konsensi Hydro Shop iaitu syarikat milik Bumiputra, Datuk Abdul Hamid Shaikh, dan berikan kepada Lim Siong Hai. Maka semua pun jadilah kucar kacir. Mereka juga kata yang konon habis staf semua dianiaya dan dibuang serta-merta begitu saja sebab kerajaan dah jual aset negara. Ada yang kata staf semua diusir di pagi raya dan macam-macam lagi lah. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan kepada Lim Siong Hai yang kononnya jadi punca dalam mencetuskan kekacauan dan ketidaktentuan nasib pekerja. Sedangkan hakikatnya tuduhan-tuduhan yang dilemparkan tu tak berasas. Menara KL tak pernah jadi milik mana-mana syarikat swasta pun. Menara KL adalah sah dan rasminya milik kerajaan. Menara KL ni mercu tanda negara yang dikawal selia secara rasmi. Sebarang perubahan dalam pengurusan tertakluk kepada proses yang sah dan bukannya keputusan individu tertentu semata-mata. Sebenarnya, pemilik konsensi sebelum Hydro Shop ialah Sah Banjaran Sempurna Sendian Berhad ataupun SBS, bukannya Telekom Malaysia secara langsung. SBS ni jugalah tak pernah menjual atau menyajikan alkohol di restoran Menara KL. Oleh itu, tuduhan yang mengatakan bahawa hanya selepas Hydro Shop mengambil alih barulah penjualan arak dihentikan adalah tidak benar sama sekali juga. Jadi, tak perlulah klaim kononnya Hydro Shop lah terpaling membela Islam di Menara KL tu. Kalau nak diikutkan juga, pertukaran konsensi ni adalah perkara biasa dalam pengurusan aset strategik negara. Tuduhan bahawa semua pekerja akan dibuang secara serta-merta adalah spekulasi yang tanpa bukti asas. Sebenarnya isu ni bukanlah isu berkaitan kaum pun. Bangunan tu milik kerajaan. Jadi kalau yang bertukar tu adalah pemilik saham, pemunyanya tak akan bertukar pun. Pemilik saham dan pengurusan atasan yang dilantik oleh pemilik saham. Macam kita ni golongan biasa, memang kita akan tetap terus bekerja. Isu Bumiputra ke Nan Bumiputra ni tak timbul pun. Nan Bumiputra tu pun merupakan rakyat Malaysia juga. Lainlah kalau dijual kepada syarikat luar negara. Dia aset kerajaan dan juga aset tersebut dibuat terbuka kepada sesiapa yang layak. Kalau tak percaya, boleh dengar sendiri apa kata bekas pekerja Menara KL ni. Simple. Saya sini adalah bekas kaki tangan. Dia sebenarnya tak ada isu tentang penganiayaan dan sebagainya. Kami dapat notis penamatan bulan Disember dan dinyatakan bahawa notis tu adalah dengan format notis penamatan tu adalah dengan nasihat daripada Jabatan Tenaga Kerja. Jadi kami dapat penamatan dan tu dinyatakan secara jelas dalam surat tersebut. Menara KL Berhad sudah tidak lagi dapat konsesi dengan kerajaan. Jadi kami terima dengan besar hati dan kami yakin itu, bukan kami yakin lah, kami tahu itu adalah bangunan milik kerajaan dan LSS yang Berhad memberi kami tawaran baru. Saya adalah orang yang pertama yang menerima surat tawaran tersebut. Orang tersebut untuk diisi, saya lengkapkan dan saya serahkan. Namun ada sedikit permasalahan di mana data-data pribadi saya ada dengan syarikat lama dan saya tidak dibenarkan untuk ambil data tersebut. Okay? Saya ada email, saya juga dipanggil di surat untuk menjelaskan tersebut, macam mereka tak benarkan. Jadi saya minta isu soal syarikat Bumiputra sebagainya tidak pakai. Pasal walau di India, di China, di Melayu dan sebagainya, mereka tetap rakyat Malaysia. Mereka juga bayar cukai. Mereka juga bayar gaji saya.
Oh, tidak ada masalah. Jadi, hentikan semuanya. Dia sendiri akui semuanya ada black and white dan tak timbul langsung pun isu penganiayaan staf oleh LSH atau kerajaan ni semua. Yang tamatkan perkhidmatan staf tu semua adalah pihak Menara KL Sdn Bhd dan Hydroshop sendiri. Mereka tamatkan perkhidmatan yang 99% daripada mereka adalah Bumiputra, dan paling sadis ianya terjadi pada 31 Mac 2025 iaitu hari raya pertama. Jadi disebabkan tu jugalah pihak LSH dengan besar hatinya menawarkan mereka ni semua untuk terus berkhidmat di bawah pengurusan baru mereka. Jadi pembangkang tak perlulah nak spin sana sini lagi. Kesimpulannya, apa yang cuba dimainkan oleh puak-puak pembangkang ni semua bukan sahaja niat mencipta sentimen negatif terhadap pihak tertentu, tetapi juga mengelirukan fakta sebenar mengenai sejarah dan pengurusan Menara Kuala Lumpur. Agak-agaknya pembangkang ni tak penat ke memfitnah tak sudah-sudah ya? Bila agaknya mereka ni nak insaf? Sama-samalah kita nantikan.